Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaliha binti Syahidin, nombor matrik 075031. Baiklah, kepada permulaan pembentangan kami tentang kitab Safinatul An-Najah fi Ilmi Fiqh. Kitab ini merupakan fiqh asas mazhab Al-Syafi'i yang membincangkan kewajipan fardu ain. Ianya dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadari. Ianya disusun secara ringkas dan sistematik untuk pelajar peringkat permulaan. Ianya digunakan secara meluas di pondok, madrasah dan masjid khususnya di alam Melayu. Baiklah, seterusnya saya Khadijah At-Tahira binti Zakaria, nombor matrik 075856. Biodata penulis iaitu Syekh Salim. Syekh Salim, nama penulisnya ialah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumai Al-Hadrami Al-Syafi'i. Berasal daripada Hadramaut, Yaman. Berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karya utamanya Safinatun Najah. Bidang fiqh ibadat. Wafat pada tahun 1271 Hijrah. Sumbangan adalah penulis kitab asas fiqh Fardu Ain. Baiklah, seterusnya nama saya Sofia Al-Hakimah binti Zakaria, nama matrik 076026. Seterusnya definisi Safinatun Najah. Dari segi bahasa, Safinah bermaksud bahtera atau kapal. An-Najah pula bermaksud keselamatan atau terlepas dari kebinasaan. Jadi Safinatun Najah bermaksud bahtera keselamatan, iaitu kiasan kepada sebuah panduan yang menyelamatkan seseorang daripada kesesatan atau kebinasaan dalam urusan agama. Istilah pula sebuah kitab fiqh mazhab Syafi'i kandungan ringkas dan asas, iaitu asas ibadat, digunakan sebagai teks pemula untuk mempelajari fiqh, menjadi bahtera keselamatan dalam pengamalan syariat. Baiklah, seterusnya asas-asas Islam, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Selain itu diterangkan juga dekat asas Islam ni adalah makna kalimah syahadah. Seterusnya adalah taharah. Selepas asas Islam ni dia ceritakan tentang bab taharah, iaitu bab bersuci. Yang first sekali tanda-tanda balik, syarat istinja, wuduk, mandi wajib dan tayamum. Yang ketiga adalah bab solat, iaitu syarat sah solat, rukun-rukun solat, waktu-waktu solat, perkara membatalkan solat, makmum dan perkara tentang makmum dan imam. Yang keempat adalah bab pengurusan jenazah, iaitu ringkasan tentang kewajipan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Itu 4 benda yang kita fardu kifayah kita buat: memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan mengebumikan jenazah. Itu seterusnya bab zakat, iaitu menceritakan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, syarat-syarat wajib zakat. Yang terakhir sekali adalah bab puasa, iaitu syarat wajib puasa dan syarat sahnya, rukun-rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa dan jenis-jenis orang yang dibolehkan berbuka. Itu saja. Kemudian kita lihat pada gaya penulisan, di mana Syekh Salim Al-Hadrami dia menulis kitab ni dengan secara matan mukhtasar, iaitu ringkas dan padat. Yang kedua adalah beliau menggunakan bahasa Arab yang mudah, yang mana senang bagi kita untuk faham. Tak ada kita kena kaji dulu bahasa Arab baru boleh baca kitab ni. Seterusnya yang ketiga adalah sistematik menggunakan point, iaitu fasal, di mana dekat sini Syekh Salim Al-Hadrami lebih suka menggunakan bilangan dan tidak mencampur adukkan setiap subtopik dalam ni. Jadi tak ada lah tiba-tiba lari kan. Lepas tu seterusnya adalah fokus kepada apa dan bagaimana, bukan mengapa. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia akan fokus pada apa benda yang nak cerita dan bagaimana kita nak praktikal. Jadi lebih pada praktikal dan bukan mengapa. Maksudnya kalau kita baca kitab ni tak adalah macam dalil-dalil hujah sangat. Sebab apa kita nak buat kan? Bukan kita nak tahu kenapa tu kan. Lepas tu yang kelima, susunan yang logik dan bersepadu, di mana penulisan ini digunakan mula-mula kita tengok tauhid dulu. Cerita dulu pasal rukun iman, rukun Islam, lepas tu cerita pasal syahadah. Lepas tu barulah kita cerita pasal perkara-perkara dalam syariat ni, perkara-perkara ibadat. Jadi dekat sini maksudkan bahawa tauhid, kita perlukan pegang pada tauhid, barulah pegang pada syariat. Itu saja. Dan di mana dekat sini kita boleh fahamkan bahawa kitab ini sering digambarkan seperti peta jalan, iaitu dipanggil dalam bahasa Inggeris road map. Ia tidak memberikan gambaran hutan yang luas, tetapi memberikan laluan yang jelas untuk sampai ke destinasi ibadat yang sah. Mana kalau kita tengok map orang dulu kan, peta-peta orang dulu kan, dia satu jalan je, tak banyak bersimpan-simpan pun, tapi senang sampai ke destinasi juga. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.
Seterusnya, saya akan menceritakan sejarah kedatangan kitab ini ke alam Melayu. Pada abad ke-17 Masihi, hubungan keilmuan antara Hadratul Maut dan Nusantara. Pada zaman itu, ramai pelajar dan ulama Melayu menuntut ilmu di Makkah dan juga Madinah. Ianya mencipta jaringan ulama Hadratul Maut, memainkan peranan penting dalam penyebaran kitab fiqh Syafi'i ke Nusantara. Kemudian, pada awal abad ke-19 Masihi, pengarang Safinatun Najah mula terbit, iaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami mula mengarang kitab Safinatun Najah di Hadratul Maut. Kitab ini disusun khusus sebagai teks asas fiqh Fardu Ain mazhab Al-Syafi'i. Pada pertengahan abad ke-19 Masihi pula, kitab ini mula memasuki ke alam Melayu dan ianya dibawa oleh ulama Hadrami yang berhijrah ke Nusantara bersama para pelajar Melayu yang pulang dari Makkah dan Madinah. Ianya digunakan secara meluas dalam pengajian pondok dan juga madrasah. Pada akhir abad ke-19 Masihi pula, penerimaan meluas dalam pendidikan tradisional. Kitab ini mula menjadi asas fiqh peringkat permulaan di tanah Melayu dan ianya dipelajari sebelum kitab fiqh lanjutan seperti Fathu Al-Kharib dan juga I'anat At-Talibin. Kemudian, pada awal abad ke-20 Masihi, kitab ini mula adanya terjemahan dan syarahan dalam Melayu. Terjemahan ke dalam bahasa Melayu Jawi mula tersebar. Kitab-kitab syarah seperti Kashfu As-Sajak dan Nurul Al-Zalam digunakan bersama teks asal. Ianya digunakan untuk membantu pemahaman masyarakat awam dan juga pelajar pondok. Secara kesimpulannya, kitab Safinatun Najah merupakan teks fiqh asas mazhab Asy-Syafi'i yang berperanan penting dalam membentuk kefahaman fardu ain umat Islam. Susunannya yang ringkas dan mudah difahami menjadikannya rujukan utama dalam pendidikan Islam tradisional, khususnya di alam Melayu. Hingga kini, kitab ini terus dipelajari dan kekal relevan sebagai asas penghayatan ajaran Islam yang sahih.